الطلاق مرتان الله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Maksudnya, talak yakni yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 229.